Kau tahu tak, dalam otak kita ada butang reset memori macam butang restart komputer tapi versi otak. Saintis dari UCLA dan Columbia jumpa benda kecil gila, nama dia locus coeruleus. Dia ni lah yang tolong kita asingkan memori hidup kita jadi babak-babak macam editor video dalam kepala, se-auto cutscene lagi. Contohnya, kau tengah makan nasi lemak, tiba-tiba kawan kau terjatuhkan teh tarik. Pam! Otak kau reset, terus start babak baru. Sebab tu senang nak recall balik cerita tu nanti. Tapi kalau kau stres kronik, locus coeruleus ni jadi lemah. Dia blur, tak reti nak cutscene. Semua memori bercampur macam filem tak ada babak. Inilah salah satu sebab orang dengan PTSD atau Alzheimer susah nak ingat memori dengan jelas. Berita baiknya, benda ni boleh dikuatkan. Penaman pernafasan, rawatan ubat, terapi, semua tengah dikaji. Kalau kau jaga stres, otak kau pun pandai susun hidup kau. Bayangkan kalau suatu hari nanti, kau boleh kontrol sendiri butang reset tu. Hidup ni jadi macam Netflix dah. Nak skip scene, tekan. Nak repeat babak, tekan lagi. Nak padam ke X, delete je. Tapi masalahnya, memori buruk pun sebenarnya penting. Kalau kau padam semua yang pahit, kau tak belajar apa-apa. Memori baik buat kita bahagia. Memori buruk pula buat kita belajar. Dua-dua ni kena ada. Baru jalan cerita hidup kau masuk akal. Kalau semua happy je, tu bukan hidup namanya. Tu drama TV3 pukul 7.